Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Faris Official. So hari ni saya dah lama sebenarnya saya tak buat video dekat Perak Tengah ni. Bila kita tengok dah hutan dah macam pokok hantu raya. Okay, jadi saya tak pasti bawah jagaan siapa, tapi setahu saya ni adalah bawah jagaan majlis. Kalau kata bawah jagaan JKR sana depan tu dekat dengan hospital. Saya nak bertanya kepada pihak yang terbabit, buat signboard ni pakai duit siapa ni signboard ni? Ni signboard ni. Dah tak nampak apa dah ni. Saya nak tanya sekali lagi, signboard ni pakai duit siapa? Duit awak ke? Duit pengarah awak ke? Ini duit rakyat. Okey? Jadi saya tak faham. Wakil rakyat ini duduk Seri Iskandar. Seorang duduk Botol, seorang duduk Seri Iskandar. Saya nak bertanya, berkhidmat dah berapa tahun dah ni? Dan juga saya nak bertanya, staf-staf awak tu semua majoriti duduk di Botol. Semua saya kenal. Tapi saya tak nak mention. Saya nak tanya sekali lagi, buat apa saya nak datang pergi pejabat korang semata-mata saya pula nak buat kerja untuk korang? Bukan tugas saya. Dah berkhidmat kepada masyarakat, tolonglah tengok jalan di sini. Seri Iskandar, Botol Kanan, kawasan Dun Botol, Parlimen Parit. Ini kalau kata di Selangor ni, wakil rakyat dia sekurang-kurangnya nampak juga buat kerja. Saya tengok Perak Tengah ni dah makin teruk dah. Bukan makin elok, makin teruk. Saya tinggal Perak Tengah ni orang kata dah lebih sebulan lebih. Tapi saya tengok, ingatkan adalah kod-kod pembaharuan dah masuk tahun 2026. Rupanya tiada apa-apa pembaharuan vision, misi dan juga azam tahun 2026. Beria kita semua satu Malaysia berazam nak perbaiki balik kesalahan lama. Tapi saya tengok kesalahan macam ni dah banyak kali dah tak guna ada azam. Bukan saya tak tahu staf-staf awak majoritinya duduk Seri Iskandar, Botol, Parit. Mana lagi? Lambur kanan, lambur kiri, kampung semua duduk di sini. Tapi masalahnya yang saya pelik, kenapa nak perlu aduan orang awam yang tidak bekerja di bawah penjawat awam? Sepatutnya kerja awak semua. Banyak sangat saya tengok daun kering. Ini nak kata apa, bau cuci, berapa hari cuci, saya tengok dah penuh dah daun. Awak nak tahu, signboard ni menggunakan wang rakyat. Kalau contoh korang beli kereta, saya tengok korang kalau beli kereta bayar bulan, korang lap polish, boleh dikatakan hari-hari korang lap polish. Tapi bila saya tengok di sini, duit awam, duit rakyat, korang buat signboard menggunakan dana rakyat. Lepas tu korang pula tak reti nak servis. Macam ni nampak ke? Awak rasa awak nampak bandar apa? Ipoh pun dah tak nampak. Nampak ni?